Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Slide kali ini adalah berkaitan pengenalan kepada kursus integriti dan anti rasuah atau dikenali sebagai KIAR. Untuk makluman para pelajar, kursus ini adalah satu bentuk pembelajaran berdasarkan pengalaman, yang mana anda bukan sekadar membaca teori, tetapi anda akan turut menganalisis kes-kes sebenar berkaitan salah guna kuasa dan juga kaedah pencegahannya dalam masyarakat serta organisasi. Terdapat 3 hasil pembelajaran bagi kursus ini. Yang pertama ialah pelajar boleh menerangkan konsep integriti dan anti rasuah dalam aktiviti seharian. Yang kedua ialah pelajar boleh menilai bentuk perlakuan rasuah dan salah guna kuasa dalam organisasi. Dan yang ketiga ialah pelajar boleh menghubungkan nilai integriti dan anti rasuah dengan isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita. Terdapat 10 modul yang akan menjadi teras pembelajaran bagi kursus KIAR. Modul 1 ialah berkaitan pengenalan kepada kursus KIAR. Modul kedua berkaitan integriti teras kesejahteraan. Modul ketiga bertajuk rasuah dihina, maruah dibina. Modul keempat bertajuk agensi pencegahan rasuah atau SPRM dan juga agensi-agensi lain yang terlibat dalam pemerkasaan integriti. Modul kelima adalah berkaitan rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009. Modul keenam bertajuk kesalahan liability korporat. Modul ketujuh jenayah kolar putih. Modul ke-8 pula ialah berkaitan punca, simptom dan kesan jenayah rasuah. Modul ke-9 berkaitan perangi rasuah, lapor, cegah dan inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia. Modul ke-10 pula adalah berkaitan institusi-institusi sosial dalam pembudayaan integriti. Untuk makluman para pelajar, terdapat 3 bentuk penilaian untuk kursus ini. Yang pertama ialah kuis yang berbentuk soalan objektif. Untuk kuis, markah yang diperuntukkan ialah 20% dan ianya adalah berbentuk penilaian individu. Untuk yang kedua pula adalah kajian kes atau mock meeting. Pelajar boleh memilih sama ada untuk melakukan kajian kes atau untuk melaksanakan mock meeting. Dan untuk penilaian ini, markah yang diperuntukkan ialah sebanyak 40%. Dan penilaian ini akan dilakukan secara berkumpulan dan juga untuk individu. Manakala penilaian ketiga ialah video public service announcement atau PSA. Dan untuk penghasilan video ini, markah yang diperuntukkan ialah sebanyak 40%. Penilaian ini juga adalah berbentuk berkumpulan dan juga individu. Penilaian satu adalah berbentuk kuis, yang mana kuis ini adalah penilaian secara individu sepenuhnya. Matlamat kuis adalah untuk menguji CLO 1. Untuk kali ini, kuis akan diadakan secara online menggunakan platform Kalam. Format soalan adalah aneka pilihan ataupun objektif dan masa yang diperuntukkan adalah 60 minit. Skop kuis ini merangkumi modul 1 hingga modul ke-10 dan kita akan adakan pada minggu ke-11 waktu kuliah. Untuk penilaian nombor 2, anda ada 2 pilihan. Sama ada anda nak buat kajian kes atau anda boleh juga buat mock meeting. Penilaian kedua ini memerlukan anda membentuk satu kumpulan yang mana
setiap kumpulan mempunyai 7 hingga 10 orang ahli atau bergantung kepada arahan pensyarah dari masa ke semasa. Bagi kumpulan yang memilih untuk melakukan kajian kes, maka apa yang anda perlu fokus adalah menganalisis kes-kes rasuah sebenar yang real berlaku dan telah pun diselesaikan ataupun telah diputuskan di mahkamah. Kes yang belum selesai tidak boleh dibincangkan. Apa yang anda perlu fokuskan dalam tugasan ini ialah mengenal pasti latar belakang kes, apa yang berlaku, bila, siapa yang terlibat, faktor-faktor terjadinya kesalahan demikian, apa undang-undang yang digunakan dan apa hukuman serta implikasi kes tersebut. Yang paling penting ialah perbandingan. Perbandingan apa yang berlaku di sana dan apa yang dilakukan oleh Malaysia dan pengajaran daripada kes tersebut. Setelah anda menganalisis kes-kes tersebut, maka anda perlu membentangkan kajian ini kepada pensyarah di dalam kelas. Maksimum masa yang diberikan ialah 20 minit. Ini bermakna kalau anda ada 10 orang ahli, setiap ahli ada 2 minit untuk pembentangan. Bagi kumpulan yang memilih untuk melakukan mock meeting, maka fokus anda ialah berkaitan pelanggaran liability korporat dan prinsip trust. Apa itu liability korporat? Sila tanya kepada pensyarah anda. Untuk tugasan ini, apa yang anda perlu lakukan ialah anda dan ahli-ahli kumpulan perlu melakonkan watak sebagai pegawai-pegawai dalam syarikat yang memegang jawatan pengurusan dan anda perlu melakukan satu mesyuarat untuk membincangkan atau membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang staf anda di bawah Seksyen 17A Akta SPRM. Format mesyuarat ini ialah simulasi mesyuarat selama 10 hingga 15 minit dan semua ahli wajib bersuara. Untuk makluman para pelajar, penilaian kedua ini dipecahkan kepada 20 markah untuk kumpulan, 20 markah lagi individu. Jadi saya kongsikan bagaimana untuk anda skor untuk dapat markah sangat baik iaitu 17 hingga 20 markah. Yang pertama, 1, 2, 3 dan 4 ini adalah berkaitan penilaian individu. Yang mana ketika anda melakukan pembentangan, kajian kes ataupun melakonkan watak sebagai ahli dalam syarikat, dalam mock meeting, anda menampilkan keyakinan diri. Anda boleh berkomunikasi dengan baik, dengan penuh yakin. Yang kedua, penampilan, cara anda berpakaian ketika melakukan pembentangan ataupun ketika bermesyuarat, pakaian profesional dan sesuai dengan persekitaran. Yang ketiga, komunikasi lisan, penyampaian yang sangat lancar, sebutan yang jelas dan kebolehan menyesuaikan diri, menjawab berbagai soalan. Yang keempat, dan integriti, yang mana anda telah menjalankan tugasan ini dengan penuh amanah, jujur dan telus. Kalau ada kawan-kawan yang report anda ni tidak menyumbangkan apa-apa, maka itu akan memberi kesan kepada markah anda. Jadi perkara pertama, 2, 3, 4 ni adalah penilaian individu yang pensyarah akan lakukan semasa anda membuat pembentangan atau melakonkan watak dalam mock meeting. Dan yang terakhir sekali, ini adalah markah untuk berkumpulan iaitu dari sudut bukti dan fakta. Semasa anda membentangkan dan ahli-ahli lain membentangkan, maka kita akan melihat, maka pensyarah akan melihat kajian yang anda lakukan adakah disokong dengan bukti-bukti kukuh, kronologi yang tepat dan bagaimana anda menyusun fakta-fakta kes, melakukan perbandingan dengan apa yang ada di Malaysia dan sebagainya. Jadi ini adalah markah berkumpulan. Manakala yang 4 tadi adalah markah kemahiran individu. Penilaian ketiga, 40 markah juga dibahagikan kepada 2 bentuk, individu dan juga berkumpulan. Untuk penilaian ketiga ini, anda perlu menghasilkan satu video pendek atau kita panggil sebagai Public Service Announcement, PSA,
yang berdurasi 3 hingga 5 minit. Yang penting ialah dalam penghasilan video ini, anda perlu gunakan kreativiti anda untuk menghasilkannya dan menyampaikan mesej-mesej baik berkaitan integriti dan juga anti rasuah kepada masyarakat. Tema untuk video ini bergantung kepada anda. Yang penting ada mesej tersebut, integriti dan anti rasuah. Mungkin boleh dilakukan sebagai dalam bentuk cerita, boleh dilakukan dalam bentuk dipanggil social experiment dan pelbagai-bagai lagi bentuk. Dan yang penting ialah video anda perlu ada subtitle dan juga menggunakan muzik latar yang sesuai supaya ia tidaklah kelihatan bosan. Anda boleh menggunakan berbagai bentuk aplikasi yang ada untuk menghasilkan animasi, lakonan atau format-format kreativiti yang lain. Terpulang kepada anda, lagi kreatif, lagi tinggi markahnya. Dan ini saya perlu ingatkan kepada anda, amaran keras, kandungan sama sekali tidak boleh menyentuh isu 3R, iaitu race, religion dan royal. Bukan royalty, silap tulis, sebenarnya royal. Isu berkaitan perkauman, isu berkaitan keagamaan dan juga isu berkaitan institusi diraja, jangan sekali-kali sentuh dalam ini. Baik, dan video ini apabila sudah siap perlu di-upload ke media sosial seperti platform YouTube, TikTok dan juga Instagram yang mana anda rasa sesuai. Dan ia perlu dikekalkan di media sosial sehinggalah pengajian anda tamat di UMPSA. Video PSA yang dihasilkan ini perlu melalui proses tayangan umum kepada semua ahli kelas dan insya-Allah akan dilakukan pada minggu ke-12 atau 13 atau minggu ke-14. Dan video yang dihasilkan itu akan dinilai untuk 20 markah. 20 markah. Manakala baki 20 markah lagi itu diberi semasa bila? Semasa laporan kemajuan, iaitu anda perlu melakukan melaporkan perkembangan penghasilan video ini pada minggu ke-8, minggu ke-9 dan minggu ke-10. Dan ini adalah berkaitan markah secara individu. Kerana boleh jadi ada yang menjadi pembonceng gratis. Mereka ni tak menyumbangkan apa-apa tapi nak markah. Jadi kalau pensyarah akan memantau sejauh mana progres atau kemajuan anda menghasilkan video PSA ini dan apakah sumbangan-sumbangan ahli kumpulan. Ini adalah sedikit tips bagaimana anda nak dapat markah penuh bagi video PSA. Markah mungkin tak banyak tapi ia memberi impak yang besar. Kerana para pensyarah akan melihat video anda hasilkan itu berapa likes yang anda dapat di media sosial. Kalau nak dapat markah penuh, pastikan likes tu lebih daripada 100. Minimum 100, lebih daripada itu akan dapat markah penuh. Share. Okay, kita akan tengok berapa ramai mana yang share video anda. Dan yang terakhir sekali ialah komen. Pastikan komen ini komen yang membina, bukannya komen biasa-biasa. Sebelum berakhirnya sesi taklimat ini, suka saya nyatakan bahawa kursus integriti dan anti rasuah ini adalah kursus untuk membina watak. Membina watak, membina peribadi dan ia bukan hanya sekadar markah untuk lulus. Integriti bukanlah satu subjek untuk dihafal. Integriti, sifat amanah, bertanggungjawab bukan untuk dihafal tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Anda adalah barisan, anda semua para pelajar adalah barisan hadapan yang akan menggantikan kami dalam memastikan tadbir urus dan tata kelola negara kita yang bersih untuk masa depan. Untuk itu, saya ucapkan selamat maju jaya. Sekian dan terima kasih.